Daripada secebis logam perak menjadi sebentuk cincin, ukiran seni yang perlu dikekalkan bagi para penggiat cincin perak di negeri ini. Walaupun teknologi makin canggih, namun seni tangan perlu menjadi warisan turun-temurun agar tidak lapuk ditelan zaman. Seorang tukang cincin perak, Muhammad Rizwan Muhammad Yusof, 48 tahun dari Kampung Penambang Tumpat, ketika ditemui kru iMedical TV berkata, seni ukiran perak bukan sekadar hasil tangan tetapi warisan budaya yang perlu diteruskan kerana perhiasan itu sentiasa mendapat permintaan daripada peminat cincin. Memang perlu diteruskan dan perlu diperkembangkan sebab benda ni adalah satu permintaan. Perhiasan adalah satu permintaan. Benda ni kita sentiasa orang nak. Lagipun mah perak semua sentiasa orang pakai. Cuma benda ni memerlukan sokongan daripada pihak lain lah untuk mengembangkan lagi lebih besar. Maknanya daripada segi mutu kualiti penghasilan barang dan juga mengalahi tukar-tukar baru lah. Anak muda nampak benda ni sepik sangat bidang ni. Jadi pihak tertentu ni dia kena buka sikit pemikiran orang supaya benda ni biar nampak luas sikit. Sememang benda ni adalah benda luas. Dia berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui di premisnya di Kota Baru hari ini. Muhammad Rizwan berkata dia mengakui minat dalam kalangan anak muda terhadap bidang itu masih kurang kerana kebanyakan mereka menganggapnya tidak menjamin masa depan. Dalam pada itu, jelasnya dia mula menceburi bidang pertukangan perak sejak usia 18 tahun selepas melihat ahli keluarganya yang bergiat dalam bidang tersebut. Katanya dia sering mempelajari dan menguasai satu demi satu ukiran bentuk cincin sehingga mahir dan mencari pengalaman di kedai cincin sebelum berjaya membuka premisnya sendiri. Dia reken ni bermula macam kalau contohnya cicing. Dia ada setengah tu dia kalau teknik lama sikit tu dia pakai acuan kulit sutong. Lepas tu moden sikit dia pakai liling, dia pakai mom. Dia macam-macam lah, dia mengikut mengikut benda hak nak dibuat. Maknanya dia tidak sama teknik dia. Dia mengikut kemahiran tukar masing-masing lah. Kadang-kadang tukar tu dia mahir, dia expert bahagian micro setting, dia buat micro setting dia tak pakai kulit sutong. Dia pakai patri. Kadang-kadang tukar tu tukar kapung biasa dia pakai kulit sutong. Itu teknik-teknik lama sikit lah. Dia macam-macam lah. Teknik liling, teknologi law ni kan dia canggih. Law ni saya masih guna teknik kulit sutong lah. Sebab saya belajar dulu pun teknik kulit sutong. Mana pakai kulit sutong, korek kulit sutong. Lepas tu tuai perak. Tuai masa kita lebur tuai lah. Seterusnya mengukir dengan menggunakan kikir lah. Mengukir gunakan kikir. Lepas tu buat corok menggunakan kikir. Lepas tu finishing dia pasal batu finishing. Jelasnya, antara batu permata yang sering digunakan adalah zamrud, delima, nilam dan kecubung yang mempunyai pelbagai warna dan saiz, manakala bagi rekaan pula adalah pahat bunga Jawa, lilit berlian dan kuku kambing. Bapa kepada dua anak itu berkata, setiap corak dan rekaan cincin mempunyai motif tersendiri bergantung kepada permintaan pelanggan. Katanya dari segi harga ia ditentukan berdasarkan kualiti batu permata yang digunakan dan ada yang mencecah ribuan ringgit, namun semuanya bergantung kepada rundingan bersama pelanggan. Justru orang ramai perlu sedar akan nilai seni warisan yang perlu dipertahankan itu serta tidak melepaskannya kepada bangsa lain. Harapannya benda ni harapnya memanglah ke mana pun benda ni hak kita ke hak Melayu kan. Warisan ukuran Melayu. Jadi benda ni perlu diteruskan oleh orang Melayu lah. Jadi orang Melayu ni dia kena sedar sikit lah. Benda ni hak dia tak kena terlepas pada orang lain. Ya, semua benda orang Melayu terlepas ke orang lain. Jadi warisan tangan pun, seni ukir tangan pun nak terlepas ke orang lain juga. Rugi lah. Jadi orang mana berminat tu, maknanya biar ada sokongan daripada orang-orang yang akan menaikkan golongan pelapis ni. Nur Atira Azman bersama juru kamera Izzah Zaki, berita iMedical TV.